Wah, nampak ni? Wah, hebat. Hebat. Riset ni memang hebat dah. Takkan PAS pun kena riset. Takkan, apa ni? Presiden PN pun kau nak riset. Awal sangat tu tunjuk taring. Awal sangat tu. Nampak sangat. Hai, kamu ingat pemimpin-pemimpin PAS ni nak diam ke? Nak bagi ke? Aduh, hai, nampak sangat gelojoh dia tu. Kena ingat, Safudin, kena ingat, kalau kamu kata Hamzah itu lebih layak, kenalah bawa bukti. Kenalah bawa fakta yang benar. Tunjukkan kepada rakyat. Apa sebab kamu kata dia layak. Kena tunjukkan. Tapi pastikan bahawa bukti-bukti itu adalah sahih. Bukan setakat cerita macam dalam cerita Pak Pandey. Faham? Sebab kamu itu kawan Hamzah. Kamu itu pasukan Hamzah. Dan kamu nak kata rakyat ingin melihat muka baru. Rakyat mana? Rakyat mana? Alamak, inilah bahaya kalau orang yang suka potong queue. Hai, PAS, hati-hatilah. Sebab awal-awal lagi dah tunjuk taring tadi. Tu, kau ingat Samsuri nak diam je. Dia tompok pun dia boleh tendang senang-senang. Kau orang kan kena tendang kan. Hai, betul lah kata orang. Bahaya riset ni. Pasal dia suka riset tau. Oh ya, PAS, hati-hati dengan riset. Kan kamu dia riset.